Oh, Bawa ni yang tu, proper punya. Dia patut Singapura kena ada permit tau. Kalau kena tu memang tak boleh balik. Dia bukan style kita rambung macam ni, tak boleh. Tak boleh. Okay, faham. Sebab ya, Singapura kan negara yang betul-betul mematuhi undang-undang kan. Dia tak macam Malaysia boleh rambut. Tapi kalau accident, sekarang kau accident, situ kau kena bayar. Masak. Aku kena hari tu kena. Ni berdasarkan pengalaman. Nasib baik dia punya member ada orang Singapura. Boleh jamin itu kan, bayar. Kalau tak bayar, ke dalam lah. Faham. Lepas tu dia punya, kau langgar apa? Tak, bos aku ya. Iyalah, bos kau langgar apa? Nak langgar budak tau, budak. Tak langgar lagi? Tak langgar lagi. Terus polis tu datang dari mana tak tahu. Oh, siap. Lepas tu memang tak ada pergi balai tu, bayar saman. Reckless lah dia. Tak cukup duit apa semua kan. Dua kereta kena bayar saman. Dia kira memandu secara berbahaya lah. Okay, kat sana kalau kau kena saman, masa tu juga kau kena bayar. Kalau kau tak boleh bayar, kau ke dalam lah. Ke dalam lah.